Para penjaga yang berada di sini bersama kita untuk majlis pelancaran tapak penjajah sementara di Pantai Mas, Batu Peringgi. Kompleks Pantai Mas dan kompleks Umar House telah terbakar, mengalami kebakaran dan termusnah pada 28 Julai 2024. Kedua-dua kompleks ini mempunyai 30 pelesen aktif yang terdiri daripada 16 pelesen di kompleks Pantai Mas dan 14 pelesen kompleks Umar House. Dan apabila kebakaran berlaku, tuan-tuan dan puan-puan peniaga sekalian terpaksa memberhentikan perniagaan untuk tempoh tertentu. Dan kita telah membuat lawatan dengan YB Zahir, dengan YB Heng Wilai, dan saya telah diberi arahan untuk membina kompleks sementara ini, tapak penjajahan sementara atau kompleks perniagaan sementara ini dengan secepat mungkin. Sememangnya kita telah berusaha untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan dengan cepat dan menyiapkannya dalam tempoh 7 bulan. Tempoh 7 bulan ini kerana kita perlu menyediakan lukisan dan juga melalui satu proses tender terbuka. Sebenarnya kerja-kerja pembinaan di tapak hanya mengambil masa 4 bulan. Saya rasa tempoh penyiapan ini adalah satu rekod. Dan saya ingin berterima kasih kepada warga NDPP terutama sekali Jabatan Bangunan yang diterajui oleh Cik Ridwan Saleh kerana dapat menyempurnakan kerja-kerja pembinaan dan tempoh yang begitu singkat sekali. Kita beri satu tepukan kepada mereka. Ini adalah juga memandangkan bahawa kebakaran ini sememangnya akan memberi kesan besar kepada para peniaga dan juga keluarga yang bergantung sepenuhnya kepada kompleks ini untuk mencari rezeki. Pembinaan TPS Pantai Mas melibatkan pembinaan 30 unit tapak penjajah, 20 unit dari jenis jualan barangan am dan 6 unit jenis jualan makanan dan minuman. Dan ia telah berjaya disiapkan sepenuhnya pada 13 Februari 2025 dengan kos sebanyak RM419,279. Dan kerja-kerja yang terlibat adalah kerja pembinaan tapak sendiri, bangunan struktur besi dengan bumbung metal deck, cladding metal deck dan kaca dan rainwater downpipe. Sambil itu, lantai konkrit telah disediakan, partition pagar besi, pintu besi bagi setiap unit dan lampu serta kipas. Bekalan air, sinki dan griset untuk setiap unit makanan juga telah disediakan. Jadi sebenarnya majlis membelanjakan berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk menaik taraf pasar, kompleks penjagaan dan juga tapak penjajah sementara. Dan pada tahun 2024, NDPP telah menaik taraf 11 buah pasar, kompleks penjagaan dan tapak penjajah sementara dengan kos banyak 10,464,000 kesemuanya. Dan untuk tahun 2025, NDPP memperuntukkan 19,572,000 ringgit untuk menaik taraf 16 pasar dan juga kompleks dan tapak penjajah. Jadi hubungan ini adalah diharapkan bahawa semua peniaga dapat bersama-sama dengan majlis untuk menjaga kepentingan semua pihak, terutama sekali pengunjung yang datang ke tapak-tapak pasar perniagaan dan juga tapak TPS ini. Kita juga mengharapkan peniaga-peniaga di sini iaitu tapak penjajah sementara, tapak penjagaan sementara Pantai Mas
semua peniaga akan memberi perkhidmatan yang terbaik dan menjaga amanan kebersihan yang terbaik demi para pengunjung dan juga menjaga baik imej Pulau Pinang. Dan kita mengharapkan pembinaan Semula TPS Pantai Mas dapat meringankan juga beban penjaga terlibat dan juga pengunjung. Kita belanjakan duit ini supaya semua orang dapat lebih selesa dan menikmati kemudahan yang disediakan. Dan dengan kata-kata itu saya mengakhiri ucapan saya dan ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada YB Azbuilai dan juga YB Zairil dan juga semua pihak yang terlibat dan juga pihak penjaga yang berjaga di sini. Terima kasih.